Abdul Salam? Macam kenal je nama tu. Memang kenal lah. Abdul Salam tu nama abah kita. Tapi sayang, abang korang tu terkorban awal sangat. Usianya masih muda. Apa masalah tadi ni? Kita orang tak biasa panggil abah. Sebab tak pernah ada abah. Tak dapat nak bayangkan abah macam mana. Sebab tu kita orang tak boleh buat. Oh, faham. Nanti kita berlatih lagi ya. Uncle kena bersiap untuk babak seterusnya ni. Nah, tengok ni. Benda berharga untuk korang. Gambar siapa ni? Tengok belakang. Ini gambar. Baru nak balik. Pergi mana tu? Akak tak habis cakap lagi. Akak ni asyik marah je. Bising ah. Penatlah kena marah je. Kalau ada abang, mesti dia tak marah. Macam Abang Is. Baik je main dengan kita. Wah, buat apa ni? Hati-hati, Pin. Hati-hati. Kenapa cakap berbisik ni? Takut kat jatuh. Habis rumah rupa. Siapa ajak korang main ni? Abang Is. Ya, Abang Is sabar je kita. Cakap baik-baik. Banyak kali kita gagal. Tapi dia terus beri semangat. Tak marah-marah pun. Baik betul Abang Is. Macam-macam lagi Abang Is ajar dah main dengan kita. Kalau kita ada abang kan, lagi bagus. Betul-betul. Banyaklah baik abang kau. Akak! Penat je kita orang buat.